Hai awak, Assalamualaikum. Saya biasalah kalau balik kampung ni saya mesti nak beli goreng pisang di tempat lama. Jom kita tengok. Kalau dulu pisang ni dia jual dekat Bulatan area pihak Pasir Mas tu tapi sekarang kat sini lah. Goreng pisang. No. Macam aku lah buat lima jam. Buat Yang 5 jam kan ni kan dah campur sekali. tak, 5 jam. Itu dia saya beli RM5. Saya pada goreng pisang banyak juga kuih-muih lain yang ada kat sini. Macam-macam pilihan kalau nak ada. Itulah saya suka. Okey, kalau tengok tradisi ni orang Kelantan ni dia akan bungkus dengan kertas tu lah. Tapi dia sekarang dia letak kertas yang itulah yang selamat tu kan. Yang sihat lah kata kan. Okey, kita tengok banyak RM5 ni. Yang paling saya suka sekali sebab ada habuk-habuk tu. Itulah yang paling saya suka sekali. Kalau ikut kegemaran saya sebenarnya saya suka yang pisang yang lembek-lembek macam ni lah. Yang lembut. Lembek. Ayolah, mana-mana je. Yang penting dia manis sedap je. Okey, terima kasih. Nanti kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa tekan butang follow untuk kita bersaing, untuk kita berkawan. Bye. Assalamualaikum. Tata. Tiu.